Hai, boleh perkenalkan diri dan awak dari sekolah mana? Daripada sekolah SMK Taman Seri. From the school Maktab Sultan Abu Bakar. Dari SMK Taman Nusa Dua. Dari sekolah SMK. Dari SMK Majidi Baru. Dari St. Joseph juga mewakili SMK Seri Perlis. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Medini. Dari sekolah SMK Taman Felix. Sekolah di Tuan Syed Nasir Ismail. Daripada SMK Taman Damask Alif. Daripada SMK Datuk Jaafar. Dari SMK Skudan. Dari SMK Taman Pelangi. Dari sekolah SMK IJ Konvent Johor Bahru. Dari SMK Datuk Abdul Nasir. Dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sri Muhammad Rahmat. Mewakili Sekolah SMK Bandar Baru Udah. Dari sekolah SMK Bandar Udah Utama. Daripada sekolah SMK Mutiara. Boleh awak berikan satu ayat ucapan sepenuh pertandingan pada hari ini? Ucapan saya sebagai seorang peserta hari ini, kami berharap game yang kami hasilkan ni betul-betul bermanfaat kepada players dekat luar sana. Bukan setakat kami nak menang pertandingan hari ini sebab kami betul-betul nak menyedarkan masyarakat tentang aplikasi fintech dalam kehidupan. We will do our very best. Good luck for the competitor lain. Berharap agar semua sekolah akan memberikan usaha yang baik. Saya harap kita dapat menang. Saya berharap kami akan menang. Semoga game yang kami buat dapat membuahkan kejayaan. Dapat present dengan baik lah. Semoga dia manis-manis. Berharap student saya dapat buat yang terbaik. Saya harap pada hari ini saya memenangi pertandingan. We try our best for this competition. Sebenarnya mendapat top 5 kerana tahun lepas pun sudah dapat tempat ke-8. Dapat nombor top 4. Harapan saya untuk dapat top 5. Harapan saya nak dapat top 10. Harapan kami menang. Harapan kita dapat juara. We win this competition and we can be here again next year. Even I'm a new coder, I learned a lot of things from here. Saya harap saya buat yang baik. Saya harap boleh masuk dalam top 3. Saya harap sekolah kami dapat mencapai top 5 at least. Saya harap boleh menang. Harapan saya ialah untuk semua orang terus gembira. Saya nak menang lah. Sekolah kita dapat dalam list top 10 lah. Menanglah. Kami harapkan kami akan berjaya dalam pertandingan game code ini. Semoga kita berjaya lah dalam pertandingan ini. Cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Coding menyeronokkan kerana Dapat meluangkan masa lapang. Get to share our imagination through a game. Because it has that challenge to knowing something new and of course explore more coding languages. Like, boleh menunjukkan kreativiti dalam game tu. Kerana kita dapat membina pelbagai permainan yang interaktif. Coding dapat mengajar kita macam mana nak menghasilkan permainan yang boleh mengajar kita dalam pelbagai cara. Coding is become our hobby at school, at home and at other place. We also love coding. Meningkatkan kreativiti pelajar untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Sebab dia hanya fikir logik je. Sebab dia membantu pelajar untuk jadi lebih kreatif. Sebab saya dapat menunjukkan kebolehan saya dan kreativiti saya tanpa halangan. Coding is fun because it helps us to unleash our potential. Coding menyeronokkan kerana kita boleh belajar. Saya boleh belajar, dapat belajar problem solving skills. Saya boleh menggunakan skill ini dalam future pun boleh. Itu saja. Kerana ia dapat mengasah minda anda dan juga boleh mencapai cita-cita yang seronok. Sebab ada imaginasi dia buat banyak benda. Sebab kita dapat menyampaikan idea kami kepada orang lain dalam bentuk permainan dan dalam bentuk yang menghiburkan. Kerana saya boleh buat apa-apa saja yang saya nak dalam coding. Kita boleh buat game semua menyeronokkan lah. Lepas you siap satu game, you akan rasa sangat gembira. Boleh cerita benda baru. Banyak masalah yang boleh diselesaikan. Apabila saya menghadapi cabaran dalam soal coding, saya boleh pergi cari maklumat untuk selesaikan dia. Saya dapat macam happy lah. Boleh bincang sama-sama, boleh kerjasama sama-sama. Jadi saya boleh belajar banyak benda. Menggunakan minda. I just like making stuff that people could use or play. Membangunkan sesuatu yang tidak lagi ada dalam dunia kita. Dan kita dapat membina apa-apa yang kita nak mengikut kreativiti. Membentuk pengembaraan yang lebih indah. Akan meningkatkan ilmu dalam different way. Melalui coding, saya boleh belajar untuk membuat aplikasi dan membuat website dan sebagainya. Saya dari dulu sejak kecil memang suka coding dan suka mengatur cara. Itu sahaja saya rasa. Terima kasih.